الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah muslimin rahimakumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala Jumaatnya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الغني الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Muslimin yang dirahmati Allah,
marilah kita terus mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Manfaatkan setiap hembusan nafas yang dianugerahkan untuk memperbanyakkan amal kebaikan dan mempertingkatkan kualiti ibadah bagi meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah adab salat Jumaat, lebih-lebih lagi ketika khutbah disampaikan. Elakkan diri daripada berbual-bual dan bermain telefon bimbit. Serta hayatilah bicara khutbah yang disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat panduan dan ganjaran pahala yang sempurna. Pada hari ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Arak dan Judi, Penghancur Kesejahteraan Hidup. Muslimin yang dirahmati Allah, para ulama telah sepakat bahawa minuman keras, yakni arak, dan segala bentuk perjudian adalah haram hukumnya dan termasuk dalam kategori perbuatan yang tercela serta berdosa yang mesti dijauhi oleh setiap umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti, yakni daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Ayat tadi menjelaskan tentang kesan buruk daripada arak dan judi. Imam Ibn Jarir At-Tabarani rahimahullah dalam kitab tafsirnya Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayil Quran menjelaskan bahawa syaitan mengambil peluang melalui arak dan judi untuk mencetuskan permusuhan, kebencian dan perpecahan dalam kalangan manusia. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka melalui iman dan persaudaraan Islam. Dengan kesibukan berjudi, syaitan juga dapat memalingkan hati manusia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya tidak memperoleh apa-apa kebaikan di dunia dan di akhirat. Pada zaman yang serba moden ini, perjudian tidak hanya terhad kepada pertaruhan secara fizikal, tetapi telah berkembang dalam bentuk judi dalam talian yang semakin berleluasa. Tidak kira usia, latar belakang mahupun status sosial, banyak individu yang terjerumus dalam perangkap judi dalam talian tanpa mereka sedari akibat buruk yang bakal menanti. Judi dalam talian merujuk kepada segala bentuk perjudian yang dilakukan melalui platform digital atau internet seperti taruhan sukan, permainan kasino, slot mesin atau permainan dalam talian yang melibatkan pertaruhan wang. Salah satu faktor utama yang membuatkan judi dalam talian ini begitu bahaya ialah kerana ia mudah diakses. Dengan hanya menggunakan telefon pintar atau komputer, seseorang boleh berjudi tanpa perlu keluar rumah atau berada di kasino. Ini menjadikannya lebih sukar untuk dikawal, terutama dalam kalangan remaja yang mungkin tidak memiliki kekuatan iman untuk menghindarinya. Perjudian dan juga arak bukan hanya membawa kerugian dari segi material, malah lebih parah, boleh merosakkan akhlak dan mengikis iman. Kita sering mendengar tentang individu yang kehilangan segala-galanya akibat ketagihan arak dan judi. Dari segi wang ringgit, harta benda, bahkan maruah dan hubungan keluarga. Seseorang yang terjebak dalam arak dan judi akan menjadi ketagih
seolah-olah hidup mereka bergantung kepadanya. Mereka akan melakukan pelbagai cara bagi mendapatkan wang atau modal untuk membeli minuman keras dan berjudi, walaupun terpaksa mencuri, peras ugut, rasuah dan menipu. Akibatnya, institusi kekeluargaan akan menjadi kucar-kacir dan musnah. Tanggungjawab dan amanah mereka terhadap isteri dan anak-anak terabai. Nafkah zahir tidak mampu diberi kerana segala harta dan wang ringgit telah dihabiskan untuk arak dan perjudian. Semua ini berlaku kerana mereka terperangkap dalam ilusi keseronokan daripada arak dan juga kekayaan yang cepat melalui perjudian. Namun realitinya, kedua-duanya hanya membawa kepada kebinasaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 18, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Maksudnya, sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki, bagi sesiapa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam di akhirat kelak, untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi tersingkir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi mengingatkan kita bahawa segala bentuk usaha untuk memperoleh kekayaan dan sebagainya secara haram, seperti perjudian, tidak akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, ia akan membawa kepada kehancuran sama ada di dunia maupun di akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita mesti memiliki kesedaran yang tinggi tentang bahaya perjudian, sama ada fizikal maupun dalam talian, serta berusaha menjauhinya. Ini ialah satu bentuk ujian dan godaan yang sangat besar dalam zaman moden ini. Kita tidak boleh membiarkan diri, keluarga atau masyarakat kita terjebak dalam kancah kerosakan yang disebabkan oleh perjudian. Bagi para ibu bapa, adalah amat penting untuk memberikan pendidikan yang sewajarnya kepada anak-anak tentang bahaya judi, serta mengawasi aktiviti mereka di internet. Dalam era digital ini, kanak-kanak dan remaja sangat mudah terdedah kepada persekitaran yang membawa mereka ke arah perkara-perkara yang haram. Oleh itu, peranan ibu bapa sangat besar dalam membimbing dan melindungi mereka daripada bahaya ini. Antara punca berlakunya judi adalah disebabkan lemahnya iman seseorang itu, kurang jati diri, kecetekan akal fikiran dan bersikap sambil lewa terhadap hukum hakam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, cara untuk melawan godaan ini ialah dengan sentiasa menyibukkan diri dengan aktiviti yang berfaedah, menambahkan ilmu pengetahuan Islam, berdoa agar dijauhi daripada segala bentuk kemaksiatan dan memperbanyakkan amal ibadah serta mengingati mati. Muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita semua bertanggungjawab dalam membanteras segala bentuk perjudian yang berlaku. Tidak wajar kita melepaskan bebanan ini kepada pihak berkuasa dan agensi yang berkaitan sahaja. Malah, setiap individu masyarakat, ibu bapa, guru-guru atau pendidik perlu peka dalam masalah ini melalui beberapa perkara berikut. Pertama, setiap orang Islam mestilah memahami bahawa amalan berjudi perlulah dibanteras kerana ia boleh mencetuskan permusuhan, meruntuhkan institusi kekeluargaan, masyarakat dan ancaman kepada negara. Kedua, setiap individu Muslim wajib memainkan peranan dan bekerjasama dalam membanteras segala bentuk perjudian di semua peringkat. Ketiga, umat Islam perlu menyedari betapa pentingnya ilmu, amal dan iman.
dalam melayari kehidupan untuk memastikan mereka tidak terjerumus ke dalam kemungkaran dan kemaksiatan. Sebelum mengakhiri khutbah, marilah kita bersama-sama memperbanyakkan amal ibadah, terutamanya pada malam nisfu Syaban yang bakal tiba, bagi memperolehi keistimewaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata tentang kelebihan malam nisfu Syaban dengan kata-katanya, telah sampai kepada kami bahawa doa akan dimakbulkan pada 5 malam, iaitu malam Jumaat, malam Hari Raya Aidil Adha, malam Hari Raya Aidil Fitri, awal malam di bulan Rajab, dan malam nisfu Syaban. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah pula berkata, malam nisfu Syaban, para tabi'in daripada kalangan penduduk Syam mengagungkannya dan bersungguh-sungguh menunaikan ibadah pada malam tersebut. Mereka mendirikan solat-solat sunat di dalam masjid pada malam nisfu Syaban. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah kotor, yakni tercela daripada perbuatan syaitan. Oleh itu, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وترجمان لسان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada musim cuaca tidak menentu ini, sama ada cuaca panas yang membawa suhu melampau atau hujan lebat yang mengundang masalah banjir dan tanah runtuh, maka khatib menyeru agar kita sentiasa berwaspada dan mematuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa dari masa ke masa. Pada masa yang sama, teruslah beristiqamah
Teruslah istiqamah mengimarahkan masjid dan surau dengan solat fardu berjemaah dan majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga solat 5 waktu. Perkukuhkanlah perpaduan dengan sikap saling menghormati dan bekerja sama sesama masyarakat. Inilah asas kestabilan, kemakmuran dan keharmonian Sarawak dan negara kita Malaysia. Pastikan rezeki yang kita perolehi adalah halal lagi baik, kerana makanan yang halal adalah sumber keberkatan hidup. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu minas suhti war riba, fannaru aula bihi." Maksudnya, sesiapa sahaja daripada kalangan manusia dagingnya itu tumbuh dari perkara yang haram dan amalan riba, api nerakalah yang patut untuk membakar dan menghilangkan daging tersebut. Hidup beragama bukan hanya pada ibadah, tetapi juga dengan menjauhi perkara yang memudaratkan. Justeru, hendaklah kita menjauhkan diri dan keluarga daripada gejala penyalahgunaan dadah, perjudian dan segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan meruntuhkan masa depan kita dan umat. Pada hari yang mulia ini juga, perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله يا رحمن يا رحيم, bantulah saudara-saudara kami di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Palestin. Kurniakanlah mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan. Angkatlah segala penderitaan, kesedihan, peperangan dan permusuhan daripada mereka dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kurniakanlah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Hadi, ya Hakim, berikanlah taufik dan hidayat-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya Allah, ya Hafiz, jadikanlah kami umat berintegriti, bersatu padu dan umat yang terbilang dalam semua bidang yang kami ceburi demi mendukung negara yang maju dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu ya Allah. Kekalkanlah perpaduan kami atas pegangan ahli sunnah wal jamaah
Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesihatan dan ketenangan, serta lindungilah kami daripada segala musibah, wabak dan bala yang tidak diingini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu atadilu, luruskan saf, rapatkan saf. Penuhkan saf hadapan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Inna salati. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر. رفعنا. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات السلام عليك ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن محمد اللهم صل على محمد كما صليت على بارك على محمد كما باركت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعنا على ذكرك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم